So, hari ni dah hari kelima aku start intern tau. So, sebab aku macam tak berapa sangat nak tahu basic knowledge pasal aku punya study sendiri. So, time intern tu macam kucak-kacir sikit lah untuk diri aku. Aku macam banyak down. Lepas tu aku macam just duduk je. Lepas tu persoalan aku macam dekat aku punya rakan sekecil lah, macam membuatkan aku macam banyak rugi. Sebab macam kalau intern kan kita kenalah tanya banyak soalan semua tu kan. Tapi macam aku lebih kepada macam ada benda yang boleh bantu. Tu yang diorang kata macam tak ada semua tu. So aku rasa macam instead of aku macam tanya macam tu, aku mungkin kena ubah sikit aku punya soalan. Lepas tu aku rasa macam aku kena study balik lah pasal knowledge yang aku dah belajar sebelum ni. Sebab sekarang ni aku rasa macam aku tak boleh nak tanya staff-staff kat situ ke apa ke. Sebab aku rasa macam aku tengah zero knowledge. So kalau nak tanya pun aku macam asyik tanya random je. Macam tanya okay, kalau yang ni suhu berapa semua tu. Kalau yang mesin ni, aku asyik tanya macam mesin ni macam mana nak guna. Lepas tu proses dia macam mana. Aku rasa macam aku kena lebih banyak tanya benda-benda lebih dalam lagi, lebih deeper lagi lah tentang, contohnya aku tak boleh nak bagi contoh lah. So aku kena study balik lah.